Hari Sabtu aku tak pergi ride. Lepas tu aku nak isi minyak dulu. And then aku nak pergi basuh apa ni? Motor. Ke bike spa. RM10.97 Pam nombor 18. Okay, thank you. So hari ni geng abang aku yang baru racing tu, diorang pergi PD. Kita ikut lah, sorry lah. So siapa yang follow Instagram tu tahu lah. Bapak besar gila lori. Ui, besar gila lori. Boleh pula ikut sini. Hari ni macam aku cakap tadi, aku dah isi minyak. Okay. And then nak pergi basuh motor je lah kot. Tu je lah. Oh and anyway, apa yang aku punya subscriber dah naik baik. Dapat RM1,500. Last malam aku tengok lah. Gila lah biasanya korang ni. Golek tayar lu. So yang geng Babu Ban Racing tu, korang dah sampai PD tak silap aku. Sekarang pukul 12.40. Tadi diorang bagi mesej dalam pukul 12 macam tu lah. Anyway, lagi satu salah seorang member Babu Ban Racing tu, nama dia Man. Oh, dia baru angkat Duke 690 Evo R tu baik. Gila lah. Evo R tu kalau korang nak tahu, beza dia dengan R tu kan. Kalau Duke R, dia just ada exhaust Akrapovic slip on tau. Lepas tu kalau yang Duke R ni, dia ada power part, barang-barang power part. Dia ada exhaust Akrapovic slip on, dia tak ada slip on, dia full system. Lepas tu dia ada triple clamp. Yang clamp ni kan, clamp ni dia power part punya warna orange. Lepas tu dia ada racing cam untuk engine tu. Lepas tu dia seat power part. Banyak lah barang power part dia. So berpala lah. Gila lah. Aku tak tengok lagi motor dia. Hai, lama tak tengok dia. Hai. Aduh, benda kena aku. Dia tak silap aku ER6N tu. Banyak pula kereta hari ni. Benda dia bawa kan. Oh, yang emergency man tu. Apa angin kuat gila. Aku tak tahu korang boleh dengar suara aku ke tak. Dekat Instagram aku banyak juga orang PM aku tanya pasal sweater yang aku design tu kan. Oh, sekejap aku. Gila. Anyway, apa yang macam aku cakap tadi, sweater yang aku design tu kan, InsyaAllah aku akan buat. Tapi buat masa sekarang, belum masa dia lagi. Aku akan buat lepas aku kahwin. Aku buat package lah. Sweater sekali dengan stiker. Delivery sekali. Macam tu lah. Boleh kan? Aku tak tahu nak charge berapa lagi. Nanti apa-apa aku akan update lah kat korang. Sama ada dekat video ataupun dekat Instagram aku. Kalau korang yang tak follow lagi Instagram aku tu, follow lah 1M Nasran. Ada dia aku tulis ni. Lepas tu sebab aku dekat Instagram aku aktif. Hampir setiap hari lah aku akan post. Aku akan post apa benda aku buat, aku pergi mana apa semua kan. Aku akan buat live. Aku dah buat live 2-3 kali ke So siapa yang nak tengok live tu, follow lah. Lagi satu aku nak beritahu. Apa sekarang YouTube dia dah lain sikit tau. Dia dah ada kan button subscribe korang tu dekat belah kanan tu. Aku akan tunjuk dekat skrin ni. Button subscribe tu yang belah kanan tu, korang memang subscribe. Tapi kalau korang nak dapat video instantly, macam contoh aku post pukul 12 malam, korang nak dapat notification pukul 12 malam juga kan, time aku post tu. Dekat sebelah button subscribe tu ada button yang macam loceng tu tau, bell tu. Ni aku tunjuk lagi. Itu button tu korang tekan supaya bila aku post, korang instantly akan dapat notification yang aku dah post. Pukul 12 aku post, pukul 12 korang akan dapat notification. Macam tu. Kalau sesiapa yang nak komen first tu kan apa, dia kira macam notification squad. Macam tu. So siapa yang nak dapat notification awal tu, silalah klik button tu
Aku nak tanya korang satu soalan. Aku banyak juga dapat request daripada komen-komen dekat YouTube aku kan. Nak buat video bawa motor clutch. Serius lah, korang nak video bawa motor clutch. Papal ni lah, korang boleh tengok Bob YP punya video. Dia baru upload hari tu. Cara bawa motor clutch mati dengan clutch hidup, apa beza dia, and cara bawa motor clutch. Dia ada kan, ada banyak-banyak jenis kan. Clutch mati, clutch hidup. Lepas tu ada yang clutch macam kita orang ni kira clutch mati lah. Ataupun yang clutch hidup tu kira nak masuk gear baru tarik clutch. Lepas tu nak jalan press macam tu je, tak payah tarik clutch pun. Apa aku kuat gila ni Jel. Bapa ada burung merah. Hey. Wow. Oh, ada orang baru buat apa benda ni? Macam pintu gerbang. Tak tahu pintu gerbang apa ni. Kali tu diorang dah start buat lah. Ni tak silap aku yang macam kat Federal Highway tu. Selalu pintu gerbang di sepadan. Tak tahu lah. So daily Malaysia, tak tahu lah Malaysia. Tapi KL dia panas gila weh. Aku tak tahu pasal. Gila lah, tengah malam aku nak tidur pun tak boleh. Bangun, baju basah lecun. Tengok lah macam sekarang ni. Bapak asyik panas gila weh. Oh, and aku tak pakai glove pun sebab ni berpeluh-peluh. Apalah, bukannya aku pergi ride pun. Aku bawa slow je kan. Tak apa, aku hati-hati. Jangan risau nak. Full throttle bang, full throttle. Mesti korang tanya asal aku tak kejar untuk fire. Sebab aku tak nak. Buat apa racing kat jalan macam ni? Bahayakan diri kau. Betul tak? Nah, panasnya. Oh, hari tu tak silap aku yalah, betul lah. Aku jumpa ada seorang subscriber yang dia ambil hadiah yang ketiga ke kedua kat sini. Kedua. Aku jumpa kat depan tu. Tak dapat nama bro, sorry lah. Dia tegur aku kata Bilal, cakap, apa ni? Apa tu? Dia cakap dia yang ambil hadiah. Oh, okey. Dia naik Chris tak silap aku. Halo, apa khabar? Tengok bang. Tengok. Ni 250 bang. Oh, 3.5 so. Jalan ni tadi. Betul. Apa? Tengah tiun. Okay. Tengok lah. Lama. Motor road. Tune ke apa? Retune boleh. Dah pakai bigi bag. Pasang kat sini juga. Okay bro. Oh lama. 250 lawa juga kan. Dia retune balik. Dia jaga dia. Kat mana? Jalan-jalan. Macam duduk rumah je jalan. Diorang ride, aku tak ikut. Sebab bukan menglambat, nak kahwin dah kan. So aku stop kejap lah. Slow kejap lah. Ramai lah ni. Ramai. Oh ni ya. Okay.
Begitu lah. Hari ni yang calon aku ride tu pergi PD. One eternity later. Orang dah bising, video tak ada. Okay bro. Baik. Woi. Okay, dah habis basuh dah. So, sekejap, aku nak tanya budak ni, diorang nak pergi mana. Oh, okay. Macam biasa, kita akan pergi lepak Banggir kak. Kalau lepas basuh, mesti sedap gila bro. Salah? Sebab rantai. Oh, ni KTM. Oh, bawa ER6N. Tapi helmet KTM. Power abang ni. Sorry bang. Dah kutuk pun. Dia cakap je. Kalau abang tengok video ni, sorry Anyway, aku rasa sampai situ je episod kali ni. Lampu merah lagi. Aduh. Okay guys, anyway, if korang suka video ni, like and subscribe, share kat kawan-kawan korang. Itu memang membantu aku sangat-sangat lah. Aku hargai sangat-sangat lah. Okay, anyway, thanks for watching.